raya tahun ni tema warna apa? Lebih blue, bye. Blue dah blue sama kan? Okey. Memang hitam laju lah. Warna apa? Laju. Apa warna tema untuk raya nanti? Tema tahun ni saya warna rahsia Tuhan. Untuk tahun ni 2025 tema hitam. Oh, hitam sama macam Nazim. Ni Nazim. Sama tema. Lah, Abang Najib kita single. Dia fluorescent. Ya, fluorescent. Dia fluorescent apa tu? Macam neon sikit. Macam mana? Kita nak pergi ambil melon water. Warna raya tahun ni apa? Rasanya warna Emerald Green lah, Green. Emerald green. Wow. Hari ni kita akan masak apa chicken, nasi goreng kampung kelang. Alamak, kelanggar. Warna raya tahun ni apa? Tak tahu lagi Tapi warna apa? Warna-warna pastel ni, warna-warna ball. Pastel lah. Itu bunga. Ada. Ya, masih pakai ratio. So, bersama Nedi, bersama Yes, kita Nedi. Nedi. Tak masakan ni apa? Hari ni kita ada politik. And then this is soup. This is bolo ni. Apa bodoh Bodoh ni? ni. Ni spaghetti apa bodoh ni? Baik, berat. Okey, saya pun. Kita sini kat BSD. Kalau akak nak kalau akak nak cari koktel, boleh order dengan abang Rio kita. Apa ni? Pedang. Huh? Kenapa tutup pula? Ini ada bola sebelum menyambut tiba Ramadan. Kita akan sikit makan. Alamak, 80. Sebenarnya tak plan benda ni. Okay, seberang mungkin lah. Tahun ni mungkin boleh jadi juga putih. Wah. Huh? warna raya saya tahun ni sage green. Tak ada warna. Colourful. Lembut. Warna raya tahun ni saya rasa nak pakai warna yang berlembut. Pink. Lebih warna kuning. Kuning kan? Raya tahun ni warna navy blue. Ya. Warna merah. Hijau. Bang. Warna raya tahun ni warna apa? Raya saya rasa saya pakai burgundy. Raya pertama saya pakai warna biru. Raya kedua saya pakai warna burgundy. Raya ketiga saya dengan tadi saya lagi tapi insyaAllah warna-warna awam juga. Nak try apa? Rich brown. Tapi yang kita untuk keluarga tak ada tema random. Nanti mana? Sikit mas. Sikit.